Okey, hari ni kita nak buat ikatan buku sila ikatan buku sila. Ikatan buku sila ni digunakan untuk mengikat pembalut luka atau anduh, ataupun dia boleh kita guna untuk menyambung tali rafia yang sama besar saiz dia. Okay, kedua-dua hujung tali tersebut, kenapa buku sila ni dia dua-dua hujung ni senang nak buka lah. Senang nak buka. Jadi apa yang kita perlukan adalah tali, kalau boleh tali lah. Okey. Okay, tali yang tak kisahlah nak guna tali apa, tali kasut ke apa. Jadi mesti satu tali pegang tangan kanan, satu tali pegang tangan kiri. Okey, sekarang ni untuk buat buku sila. Okey, yang tali dekat tangan kanan ni letak dekat atas tangan kiri, dekat tali kiri. Jadi kat dia huruf X. Okey, lepas tu tali yang dekat kiri ni pusing ke atas. Okey, pegang masih pegang tali yang sama. Okey, lepas tu tali yang dekat kiri ni letak dekat atas tali kanan, jadikan huruf X. Tali dekat kanan ni pusing masuk ke bawah dan tarik. Okay, dan hasillah ikatan buku sila. Mudah kan? Okey, kita buat sekali lagi tanpa suara. Okey, 1, 2, 3 buku sila. Okey, kanan, kiri. Alright. Okey, jadilah ikatan buku sila. Okey, untuk ikatan bunga geti. Bunga geti ni ialah ikatan untuk kita nak sambung hujung tali yang tak sama saiz dia. Contoh macam ni lah. Macam ni. Satu kecil, satu besar. Okey. Contohnya macam tali perahu atau tali kapal lah. Okey, jadi nak buat bunga geti ni kena ada dua tali lah. Paling cantik dua tali tu berbeza saiz, satu besar satu kecil. Okey, sekarang ni tali di bahagian kiri, dekat tengah kiri kita buat macam ni. Pastikan yang hujung tali tu berada di bahagian bawah. Okey, lepas tu tali yang kita pegang dekat tangan kanan ni, okey, masukkan daripada belakang. Masuk daripada belakang. Okey, naikkan dia ke atas. Okey, lepas tu pusingkan dia satu kali ke bawah. Okey, lepas tu dekat tali kecil ni masukkan bawah tali kecil tadi, tali yang di sebelah kanan. Okey, tarik. Okey, ini adalah ikatan bunga geti. Okey, tengok betul-betul rupa dia macam mana. Alright. Okey, jadi hari ni kita nak buat ikatan tindih kasih. Okey, ikatan tindih kasih ni kita guna ketika aktiviti menyelamat lah. Seperti nak angkat mangsa. Dan biasanya ikatan ni kita guna untuk ikat leher binatang, supaya tidak terjerut. Sebab ikatan ni dia takkan bergerak lah. Macam mana nak buat? Okey, perlukan satu tali. Okey, satu tali. Okey, kalau saya akan buat 6 terbalik. Okey, 6 terbalik. Macam ni 6. 6 terbalik. Okey, pastikan tali ni kat bahagian atas. Tali ni yang kamu buat 6 ni, tali tu dia bulat dia kat atas. Okey, lepas tu kamu masukkan daripada belakang tali. Masukkan dalam lubang. Okey, daripada belakang. Lepas tu tali bawah ni kamu pusing je sekeliling dah. Satu kali. Alright. Okey, lepas tu nampak kan ada huruf X ni. Dekat sini. Okey, lepas tu duduk tali ni duduk je bawah huruf X tu dan kamu tarik. Alright. Okey, jadilah ikatan tindih kasih. Alright. Tindih kasih macam ni. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi hari ni kita akan buat simpul sentak. Simpul sentak ataupun dalam bahasa Inggeris ni ialah slip knot. Ikatan untuk mengangkat lah. Dia digunakan untuk menambat tali pada sesuatu objek atau tiang lah, dengan kemas. Jadi ini untuk ikatan ni perlukan satu tali saja. Okey, jadi tali ni kamu pusingkan macam ni. Okey, kamu pusingkan macam ni. Okey. Lepas tu kamu tali yang kat hujung ni kamu masuk dekat belakang. Okey, dekat belakang macam ni.
Masukkan belakang macam ni. Okey, lepas tu masuk macam ni. Okey, nampak tak ada satu lubang yang ada kat sini ni, kat sini. Okey, awak masuk je dalam lubang tu. Masuk dalam lubang tu, lepas tu tarik keluar. Alright. Okey, jadilah ikatan slip knot. Okey, macam mana nak tahu jadi? Kamu letak jari atas ni, kamu tarik. Okey, dia akan bergerak. Okey, ini adalah ikatan slip knot. Okey, itu saja. Okey, hari ni kita akan buat simpul manuk. Okey, simpul manuk ni kita guna untuk permulaan, untuk mengikat pada kayu atau sebagainya lah. Senang cerita, dia guna untuk gadget lah. Okey, jadi kamu perlukan satu tiang lah macam ni. Satu tiang macam ni. Tiang lah, tak kisahlah tiang ke kayu ke batang penyapu ke. Okey, dan kamu perlukan satu tali. Okey, senang je. Kamu masuk daripada belakang. Okey, kamu buat huruf X. Okey, untuk manuk ni senang saja. Okey, X. Okey, tali yang hujung yang lebih ni, kamu tarikkan dia ke sebelah kiri. Okay, nampak tak ada huruf X tu? Kamu masukkan dalam ni. Okey, tarik je dua-dua belah. Okey, dia akan jadi ikatan simpul manuk. Okey, ini adalah simpul manuk. Okey, sekali lagi saya buat. Okey, daripada belakang masuk, pusing tali yang kiri ni, pusing satu kali, kanan pun ikut. Alright, jadikan dia huruf X. Okey, lepas tu tali yang hujung ni kamu pusing lagi sekali. Kamu masukkan je bawah X tu. Masukkan je bawah X tu. Okey, tarik. Alright. Okey, jadilah simpul manuk. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jadi hari ni kita nak buat lilit dua simpul lah. Merupakan salah satu ikatan untuk pengakap lah. Okey, lilit dua simpul ni kita guna untuk mengikat hujung tali pada tiang. Pokok pun boleh, pancang kemah pun boleh, gelung pun boleh. Okey, jadi sama perlukan macam manuk juga, dia perlukan satu tiang ataupun batang lah, batang yang kamu ada. Okey, jadi tali perlukan satu saja. Alright. Okey, perlukan satu tali saja. Okey, tali tu kamu masuk daripada depan. Start mula dari depan lah, hujung kat sini, hujung kat kiri. Okey, kamu masuk dari depan. Okey, kamu pusing satu kali dekat tiang tu. Okey, pusing. Okey, dah sekali kan? Okey, pusing lagi sekali, dua kali. Alright. Okey, ini yang susah sikit. Alright. Okey, dekat sini pastikan hujung tali tu duduk atas tali ni. Pastikan hujung tali tu duduk atas tali ni. Okey, kamu buat satu bulatan. Okay, buat satu bulatan, masukkan dekat tengah-tengah ni. Okey, masuk, tarik. Okey, dah ada satu. Okey, tak cukup, kamu kena ada satu lagi. Okey, ni duduk atas tali lagi. Okey, nampak tak ada lubang ni? Okey, ada lubang sini kan? Okey, kamu masuk ke dalam lubang tu. Okay, tarik kedua-dua tali. Alright. Okey, ini adalah lilit dua simpul. Alright. Ni lilit dua simpul Okey, dia dua, dia rupa macam ni, dua dekat sini, dua dekat sini. Ni adalah lilit dua simpul. Okey, sekian, terima kasih.